Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini dalam sabit hadis dan ulum hadis SIU 2493. Jadi terdapat 4 orang ahli kumpulan kami, iaitu Zafran Wafi bin Sahwali, Muhammad Taufik bin Isnin, Muhammad Irfan Firdaus dan Muhammad Luqman Hakim bin Suhaimi. Jadi korang tahu tak biografi perawi? Jadi jika korang tak tahu apa itu perawi, jadi mari kita melihat biografi perawi. Jadi yang pertama, namanya adalah Abdullah bin Abbas bin Muhammad Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, atau nama gelarannya Abu Al-Abbas. Abdullah adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Talib alaihissalam. Beliau lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrah di Mekah, sekitar 619 Masihi. Beliau wafat pada 16 Hijrah, sekitar 687 Masihi di Taif. Gelaran beliau adalah Hibrul Ummah, iaitu ulama umat. Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadis sesudah Sayyidah Aisyah. Ia meriwayatkan 1660 hadis. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni a'lamuka kalimat ahfazillaha yahfazka ahfazullahu tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil uklami wa jaffati suhuf. Rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Abi Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu baginda bersabda, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah iaitu perintah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah iaitu larangan Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah bahawa jika seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Jika mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu, melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran, iaitu takdir. Pengajaran hadis. Terdapat banyak pengajaran hadis yang ke-19. Antaranya ialah yang pertama, jaga perintah Allah, Allah akan jaga kita. Iaitu jika kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita. Kedua, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya minta pertolongan dan bertawakal kepada Allah SWT dalam segala urusan. Yang ketiga, tiada siapa boleh beri manfaat atau mudarat tanpa izin Allah SWT. Yang ini jangan takut kepada manusia dan takut kepada Allah SWT. Yang keempat, beriman kepada takdir. Yang ini terima apa yang berlaku dengan redha kerana semuanya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, ialah Allah SWT sentiasa bersama orang yang menjaga hubungan dengannya. Jika kita dengan Allah SWT, hidup akan lebih tenang dan diberkati. Seterusnya, kita masuk kepada isu berkaitan hadis. Ramai orang hanya ingat Allah bila susah. Dalam kehidupan seharian, ramai yang lalai daripada mengingati Allah ketika senang. Tetapi, apabila ditimpa ujian, barulah mereka mula berdoa dan mencari pertolongan Allah. Contohnya, seseorang yang jarang solat dan tidak menjaga perintah Allah, tetapi apabila menghadapi masalah besar seperti sakit, gagal dalam peperiksaan atau hilang
kehilangan sesuatu, barulah dia berdoa bersungguh-sungguh. Hadis ini mengajar kita supaya sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap keadaan, bukan hanya ketika susah. Jika kita sentiasa menjaga agama dan perintah Allah, Allah akan menjaga kita dalam setiap situasi. Kehidupan kita seringkali dihiasi dengan pelbagai ujian dan kesenangan. Namun, malangnya ramai di antara kita hanya teringat kepada Allah pada saat kesulitan atau kesakitan. Sedangkan Allah sentiasa berada dekat dengan kita, baik ketika kita senang maupun susah. Dalam hadis lain yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengingatkan kita bahawa apabila kita menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Ini termasuklah menjaga kewajipan solat, berdoa dan sentiasa mengingatinya dalam setiap keadaan. Namun, tidak sepatutnya kita hanya mengingati Allah ketika ditimpa ujian sahaja. Sebaliknya, kita perlu sentiasa mendekatkan diri kepadanya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis tersebut, Rasulullah mengingatkan kita untuk sentiasa bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ia bukan sahaja mengenai doa dalam saat-saat kesusahan, tetapi juga tentang menjaga amalan kita dan berusaha untuk memahami agama dengan baik. Dengan cara ini, kita akan merasai kebersamaan Allah dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, dan bukan hanya ketika kita berada dalam kesulitan. Jadi kesimpulannya di sini adalah, dalam hadis ini ia mengajar kita tentang kepentingan menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jika kita sentiasa mentaati perintahnya, menjauhi larangannya serta bergantung sepenuh kepadanya, Allah akan jaga kita, memberi petunjuk dan mempermudahkan urusan kita. Namun, jika kita lalai dan hanya menyati Allah ketika ditimpa kesusahan, kita menunjukkan kelemahan iman kita. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita perlu berusaha untuk sentiasa beriman, bertawakal dan yakin kepada takdir Allah, kerana hanya Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.